Nikah mut'ah berbeza dengan nikah syar'i di mana nikah mut'ah ini mempunyai tempoh tertentu. 3 bulan contohnya. Dan berakhir dengan tempoh tersebut atau dengan fasah. Maksud 3 bulan tu berakhir sendiri, atau kalau nak lebih awal, terpaksa suami berangkat balik contohnya, dia terpaksa fasah. Nikah kontrak boleh jadi macam tu lah. Setelah itu tiada apa-apa lagi hubungan antara pasangan, termasuk pewarisan tak ada, nasab keturunan tak ada, nafkah dan sebagainya. Maksudnya dia relakan. Maksudnya dia tahu dah nikah mut'ah itulah risiko yang dia akan hadapi. Malah nikah mut'ah juga diharuskan sebanyak mana yang diingini tanpa perlu kepada wali maupun saksi. Itu pada zaman Nabi dalam pemantauan Nabi. Ulama Sunni bersepakat tentang pengharaman nikah mut'ah. Imam Syafi'i dalam kitab menjelaskan nikah mut'ah yang dilarang adalah semua nikah yang mempunyai tempoh tertentu, baik dalam tempoh jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku bernikah dengan kamu selama 1 hari, atau 10 hari, atau 1 bulan. Dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi menyebut nikah mut'ah dilarang kerana pernikahan pada asalnya adalah akad yang bersifat mutlak. Ia tidak sah apabila dibatasi dengan tempoh tertentu.